Sekarang kita berada dekat kawasan Jalan Kebun Jalan Kebun Dun Sri Muda, mana kita ada mendengar aduan daripada penduduk kampung ni yang kawasan peparitan dekat sini agak teruk. Kalau kita tengok pun memang kesumbat, air tak mengalir, tak bergerak. Jadi abang sebagai penduduk kawasan kampung ni, boleh abang terangkan apa masalah sebenarnya? Masalah sini banyak parit yang penuh dengan rumput, dengan sampah. Lepas tu pembinaan longkang yang tidak betul, tidak teratur. Lepas tu jarang diselia. Jadi bila hujan sikit, air dah naik, banyak berlaku banjir. Kalau tak hujan, dia bila panas, air bertakung, air tak boleh nak mengalir. Jadi di sini banyak pun masih ada lagi pokok-pokok, banyak nyamuk bertelur dekat kawasan parit itulah. Jadi masalah mengakibatkan denggi lah kan. Masalah denggi itulah, cari Jalan Kebun ni agak kritikal sikit. Agak kritikal juga. Sebab dia ada melibatkan kematian. Sampai yang saya dengar ada 3 orang lah. Saya rasa dalam setahun tu ada 4-5 orang tu ada yang ada denggi. Jadi biasanya masalahnya bila tidak diselenggara, tanah-tanah ni tanah gambut. Dia tanah tu akan naik ke atas. Dia tanah parit tu jadi ada yang tersumbat. Dan ada yang dalam, ada yang cetek. Bila yang cetek tu time panas dia kering. Tapi bila time yang dalam tu time panas dia tak kering, dia akan bertakung air. Kalau bertakung tu maksudnya kalau sekarang musim hujan kan petang. Jadi memang ada banjir ke, melimpah ke? Kalau musim hujan dia memang melimpah lah. Memang melimpah. Limpah, jadi sampah-sampah tu sempatlah pergi kan ikut parit besar sebelah ni. Jadi yang parit kecil-kecil ni memang parit lorong yang ada PBT ni tidak pernah dibersihkan. Bila last banjir berlaku kat sini bang? Semalam ada. Semalam hujan lebat dengan 2 hari lah. Lorong ni memang popular banjir. Kalau macam masalah longkang ni dah berapa lama bang dia berlalutan? Saya ingat dah 4-5-6 tahun ada. 4-5 tahun jugalah. Jadi kalau macam orang dekat sini, penduduk kat sini ada buat aduan dekat adun ke? Biasa dulu ada sampai gaduh-gaduh lah, sampai ada yang piket perasaan semua. Tapi sekarang ni orang mungkin sudah lali kan, kalau ada protes ke, ada aduan ke tidak diindahkan. Jadi diorang pun dah buat tak tahu je lah. Ni adun kawasan Dun Sri Muda. Abang kenal adun dekat sini? Saya kenal, Suhaimi Sabi. Ya. Jadi dia pun jarang datang. Dulu pernah datang juga lah kalau ada kematian. Lepas tu time nak raya surau berlampuan terawih. Tapi sekarang dah jarang. Bila lah abang jumpa dia nampak dia turun padang? Bila? Saya jumpa 2 tahun lepas. 2 tahun lepas? Masa pilihan raya katnya? Masa tu nak raya lah, bulan puasa terawih. Tapi lepas tu dah tak nampak langsung? Tak datang. Macam kalau ada kematian denggi pun dia tak ambil peduli? Tak pernah. Jarang nampak.